Assalamualaikum, bersama saya Kamarina Hassan dan kini saya berada di Koperasi Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis Berhad. Dan koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang menerima manfaat program kod e-com. Jadi mari kita bersama wakil koperasi untuk penerangan yang lebih lanjut. Bersama saya Tuan Yusof bin Alam, iaitu pengurus koperasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kongsikan sedikit atau secara ringkas latar belakang koperasi ataupun aktiviti perniagaan utama koperasi. Koperasi Perbadanan Kemajuan Ekonomi ini ditubuhkan pada tahun 8 Ogos 1992. Fungsi utamanya adalah koperasi kredit. Sekarang dia lebih kepada pembiayaan kepada anggota lah. Tapi sejak hari ini kita lebih kepada pelaporan hartanah pula, sebab kita nampak itu dia boleh mendatangkan lebih banyak hasil pendapatan pada koperasi. Apakah faktor yang mendorong koperasi untuk beralih ke arah pendigitalan? Program kod ni daripada IKMA memang sangat baiklah. Yang mana saya tengok dia dapat memudahkan dan meringkaskan kerja kita dan mempercepatkan dan boleh diakses bila-bila masa. Jadi apakah cabaran utama koperasi sebelum melaksanakan program kod? Memang mudah, cuma di peringkat awal tu memang ketara lah, sebab kita terpaksa belajar. Kita perlu memahami program kod ni untuk di-applykan kepada koperasi. Menu ni tahulah kadang-kadang kita punya rekod silap, lambat. Tapi selepas penggunaan program kod ni, hampir 90% kerja-kerja kita dapat disiapkan dengan cepat dan mudah, melibatkan ALK, anggota dan staf. Mana kita dah digitalkan koperasi kita ke arah tu. Makna kata semua akses melalui program kod ni mudahlah, lebih cepat, lebih efisien, dan rekod sentiasa up to date. Dan kita cuba dari masa ke semasa kita nak anggota kita ni ke arah digitalisasi itulah. Apakah harapan koperasi terhadap kesinambungan program kod? Harapan saya tu amatlah tinggi supaya saya dapat menggunakan program kod secara berterusan dan dengan bimbingan pihak IKMA inilah. Itu harapan saya di peringkat koperasi semualah, terutama di Perlis ini, seboleh-bolehnya menggunakan program kod ni. Terima kasih Cik Yusof. Baik, sama-sama. Kerana sudi meluangkan masa bersama kami.